Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kerana kita masih lagi berada di bulan Ramadan ini, dan insya-Allah pada kali ini segera saya akan sampaikan satu tajuk, iaitu iftar dan silaturrahim sebagai media dakwah. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila kita menyebut tentang iftar ini merupakan satu tuntutan, ya, di mana kita apabila kita berpuasa, maka kita dituntut untuk berbuka, itulah iftar. Berbuka berpuasa apabila terbenamnya matahari. Pada kebiasaannya, iftar ini kita akan menjamah makanan. Ya. Jadi bagaimanakah kita nak mengaitkan iftar ini, mengambil makanan ini dengan dakwah Islam? Untuk itu, kita hendaklah melihat kepada sejarah awal Islam. Bagaimana Nabi SAW ini menjadikan jamuan makan ini sebagai salah satu daripada cara untuk berdakwah. Jika kita lihat pada awal perkembangan Islam di Mekah, Nabi SAW mengadakan jamuan semata-mata untuk nak mengumpul sanak saudara, baginda untuk hadir nak menceritakan tentang ajaran Islam ini. Nabi mengadakan jamuan beberapa kali, ya. Barulah Nabi SAW dapat menceritakan tentang kebenaran Islam ataupun ajaran Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan mengadakan jamuan ini, terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menarik, mengumpul sanak saudara untuk hadir bersama-sama, ya, untuk nak menceritakan tentang ajaran Islam ini. Contoh yang kedua, bagaimana makanan ataupun jamuan ini boleh menarik orang bukan Islam kepada agama Islam. Kisah ini selalu kita dengar, iaitulah seorang wanita yang bukan Islam yang sentiasa menghalang perjalanan Nabi SAW ke masjid dengan meletakkan halangan, kotoran. Tiba-tiba pada satu hari, Nabi melihat tiada kotoran. Maka Nabi mendapat tahu daripada jiran-jiran wanita tersebut bahawa dia sedang sakit. Maka apa tindakan yang dibuat oleh Nabi SAW ialah meminta isteri Nabi untuk memasakkan makanan, ya, dan juga menyediakan buah-buahan untuk dibawa kepada wanita tersebut semasa ziarah. Setelah Nabi mendapat keizinan untuk ziarah, maka Nabi membawa makanan dan buah-buahan tersebut semasa ziarah baginda itu. Dan Nabi SAW bukan sekali, tetapi beberapa kali Nabi ziarah wanita tersebut, dan setiap kali ziarahnya itu Nabi SAW membawa makanan dan buah-buahan sehingga sembuhlah wanita tersebut, dan akhirnya wanita tersebut memeluk agama Islam. Jadi dengan dua contoh ini jelas terbukti bahawa makanan atau mengadakan jamuan ini merupakan sunnah Nabi SAW dan terbukti berjaya dalam konteks kita nak menarik orang kepada agama Islam. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila kita menyebut iftar di bulan Ramadan ini, maka iftar ini boleh berlaku di rumah bersama ahli keluarga, boleh berlaku juga di surau, di masjid bersama para jemaah ahli qaryah, ya, boleh juga berlaku sama rakan sejawat di pejabat, ya, boleh juga di hotel, restoran dan di mana-mana sahajalah, ya. Jadi kalau kita lihat dalam Islam ini, apabila disebut mengenai iftar ini, maka perbincangan juga ada menyebut tentang kelebihan ataupun fadilat, ya,
memberi makan kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi SAW daripada Zaid bin Khalid bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'ima kana lahu mithlu ajrih, ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'imi syai'an." Sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpamanya tanpa sedikit pun kurang pahala orang berpuasa. Selain itu, Nabi SAW juga bersabda, "As-sa'imu idza akalat 'indahu al-mufatir, sallat 'alaihi al-malaikah." Orang yang berpuasa, apabila makan di sisinya orang-orang yang berbuka puasa, nescaya para malaikat berselawat ke atasnya. Di sini beberapa hadis yang menyebut tentang kelebihan orang yang memberi makan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila kita berbuka puasa, pada kebiasaannya kita akan berbuka bersama-sama ahli keluarga, bersama-sama rakan, bersama ahli jemaah, ahli qaryah dan sebagainya. Maka hasil daripada iftar ini, kita boleh berjumpa, kita boleh melihat wajah keluarga, saudara mara kita, ahli qaryah kita, dapat dengar suara mereka. Ya, berbeza dengan kekerapan kita berjumpa melalui media sosial, yang mana kita tidak mendengar suaranya, tidak melihat wajahnya. Ya, jadi ini satu kelebihan yang ada lah, perjumpaan secara fizikal. Selain itu, kita boleh bersalaman, ya. Kita boleh bertanya khabar, sambil makan, sambil boleh bertanya khabar, ya. Kita boleh berjumpa, semakin kerap berjumpa, semakin kuat ingatan kepada sahabat-sahabat kita, semakin bercambah kasih sayang hasil pertemuan yang kerap. Akhirnya, kita akan turut merasa bahagia jika saudara kita mendapat sesuatu nikmat ataupun kejayaan. Dan sebaliknya, kita juga akan melahirkan perasaan simpati, belas kasihan, ingin membantu, tolong-menolong sekiranya saudara kita ini ditimpa sesuatu musibah dan juga kesusahan. Ini adalah hasil daripada perjumpaan kita tadi, kekerapan pertemuan kita, yang kita dapat melihat wajahnya, mendengar suaranya, dapat bersalaman, terutama ketika mana majlis iftar inilah khususnya. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Iftar dan silaturrahim. Ya, bagaimana kita nak mengaitkan bahawa iftar dan silaturrahim ini? Apabila kita berbuka puasa, sudah tentu dia akan mengukuhkan, menguatkan hubungan silaturrahim itu. Jadi silaturrahim pada asasnya ialah orang yang mempunyai pertalian darah dengan kita. Ya, adik-beradik kita, mak saudara kita, bapa saudara kita, sepupu. Itu pada asasnya lah. Ya. Jadi orang-orang inilah yang sepatutnya kita dahulukan dalam membuat kebaikan, dalam memberi makan berbuka puasa, sepatutnya lah. Sebagaimana dalil ataupun ayat Quran yang menyebut dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janb wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Jadi jelas menurut ayat ini bahawa kaum kerabat ini adalah antara orang yang terawal untuk kita berbuat sesuatu kebaikan. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
apabila iftar ini, selain daripada kita nak menguatkan hubungan silaturahim, biasanya iftar ini kita juga berbuka puasa bersama rakan sejawat, ahli Korea dan sebagainya, yang mana bukan merupakan pertalian darah dengan kita. Tetapi dia lebih kepada ukhuwah Islamiah. Walaupun begitu, tetapi hasrat kita ini kalau boleh yang ukhuwah Islamiah ini nak dijadikan sebagaimana silaturahim. Seolah-olah kita nak mereka ini rapat, akrab dengan kita sebagaimana orang yang mempunyai pertalian darah dengan kita. Berapa ramai di kalangan kita yang mempunyai rakan, sahabat yang tidak mempunyai pertalian darah sedikit pun. Tetapi mereka itu rapat sebagaimana, seperti mana adik-beradik. Jadi itulah hasrat kita apabila kita buat iftar, maka kita berhasrat untuk menjadikan sesiapa sahaja yang berbuka bersama-sama tadi untuk mencapai keakraban, ya, keeratan, ya, yang kukuh seperti mana mempunyai hubungan silaturahim. Jadi sebagai kesimpulannya untuk kali ini, iftar ini sebenarnya boleh mengeratkan hubungan ukhuwah sesama Muslim dan juga pada masa yang sama boleh mengukuhkan hubungan silaturahim. Yang kedua, sedaya upaya kita seharusnya menghadiri majlis iftar yang dianjurkan sekiranya dijemput, ya, terutama oleh ahli keluarga terdekat. Kerana dengan menghadiri majlis iftar ini, maka kesannya, hasilnya sebagaimana yang kita bincangkan seperti tadi, kita dapat berjumpa, melihat wajah, mendengar suara, ya, dengan kekerapan tadi dapat menumbuhkan perasaan kasih sayang, tolong menolong, bantu membantu, dan akhirnya akan membawa kepada kerjasama, bersatu padu sesama kita. Jadi saya rasa sekadar itu sajalah tazkirah saya pada kali ini. Moga-moga Ramadan kali ini memberi satu kebaikan kepada kita, terutama dapat menyatu padukan kita semua dalam usaha untuk meningkatkan ukhuwah Islamiah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.